Hari ni merupakan hari hujan dekat Motomania HQ. Dah 2-3 hari hujan lebat. Semalam pun naik air sikit kat sini. Tapi hari ni kita bertungkur lumus juga sebab Faris Azri dengan cerita anak hantu panggil kita. Kau jalan. Panggil kita untuk datang ke Simat Padang Serai untuk main drift. Untuk release baju Motomaniac juga. Jadi baju apa yang kita nak release, aku tak pakai ni. Ini baju Kakao X Motomaniac, memang dah tak ada. So kalau korang nak, memang korang tak akan dapat. Tapi baju yang korang boleh dapat adalah baju Motomaniac X Choi yang kita akan jual dekat event Simat Padang Serai. Jadi kau tengok, towing pun dah standby baik-baik punya dekat sini untuk angkut kereta apa? Jom, kereta drift yang aku bawa baru-baru ni untuk train dekat sini. Okay, so kalau korang tengok episod yang lepas, kita ada training kat sini dengan kita punya coach, ada Vernon from this Drift Masters juga. And kita dah habis sini nak bawa ilmu tu untuk pergi ke Padang Serai. So jom, inilah kereta yang kita akan bawa, kereta Nissan Silvia S14. Body kit apa, Game? Vertex body kit. So cerita dia kenapa stiker dia design macam gini, tunjuk sikit. Origin Lab. Kenapa design dia macam gini is because kita tak ada masa. Sebab kereta ni pun seminggu yang lepas baru siap body kit apa semua. So kita buat apa yang boleh untuk highlightkan brand yang banyak support Motomaniac, brand Astra Batteries. Inilah branding yang kita akan bawa untuk main drift. Aku minta maaf yang aku pakai slipper sebab memang belecak kat sini. Kalau pakai kasut sayang. Jadi apakah Astra Batteries ni? Ini adalah bateri pilihan mekanik. Bateri yang ada nationwide warranty assist, bateri yang ada SIRIM certification. Bateri apa? Bukan bateri remote, bukan bateri kamera, bukan bateri remote aircon korang untuk sejuk-sejuk dengan bini. Tak. Ini adalah bateri kereta, bateri warna purple. Yang korang boleh dapatkan dekat macam-macam workshop. Workshop yang tak ada, maksudnya dia tak kawan. Sebab apa? Ikut aku. Jom sikit. Tak Astra, tak kawan. Itu cerita dia. Okay. So, kalau korang tak pakai Astra, tak kawan lah. Kalau nak kawan, kena pakai bateri Astra. Bateri harga pun murah. Siap free delivery, free installation. Datang sampai rumah korang ataupun tepi jalan yang korang sangkut, terus boleh pakai, terus boleh pasang je. So, inilah kereta dia S14. Yang aku tahu S14 ni pakai engine 1J, F-Con and manual R154. Inilah kereta yang aku train baru-baru ni. And also yang aku akan bawa untuk ke event Simat Padang Serai. Kereta ni juga merupakan kereta backup aku. Backup untuk backup apa? Backup kereta apa? Yang itu tak boleh bagi tahu. Itu korang kena tunggu untuk next episode yang mana kita akan tunjuk kita punya next project car, next drift car. Aku bagi tahu sikit lah. Next drift car yang tak disangka-sangkakan. Bukan macam Faris Azri S15. Gempak dah kereta tu. Tapi engine SR20. Sembang macam pakai engine V8. Tapi tak apa, kita tengok macam nanti. Kita bawa abang S15 untuk turun ke event Simat Padang Serai. Jadi shout out juga dekat Atuf sebab dia support lah kita punya journey ni. Relax, kau punya angle tu tak payah macam gitu sangat. Dia banyak support kita punya journey untuk main drift juga. Tapi apa-apa pun, yang paling aku shout out is Astra. Sebenarnya aku percayakan kat korang lah. Astra Batteries ni brand kita orang, bukan brand orang. Astra Batteries is our own brand, our own battery, our own car battery. Yang mana tak ada lagi dekat Malaysia. Kalau korang pakai bateri ada insurance. Kalau korang pakai bateri kereta ni ada nationwide warranty assist. Kalau korang beli bateri ni dekat Selangor, tiba-tiba sangkut dekat Penang ke, kat Kedah ke, kat Simat Padang Serai ke, bateri ku akan sampai untuk tukarkan bateri korang untuk Astra saja. Okay? Bateri lain, kalau korang tak beli dengan bateri ku, tak dapat lah. Tapi kalau korang beli dengan bateri ku, confirm dapat. So, inilah kereta dia yang kita akan bawa, S14. Kereta ni nostalgia sikit. Sebab kereta ni banyak ada dekat dalam movie-movie. Shout out juga ke Zen Racing, abang Syarin kita. So, barang-barang yang kalau korang tengok, aku beli barang Thailand, turbo, intercooler, semua daripada Zen Racing. Diorang lah yang supplykan barang untuk Motomaniac. Jadi, kau tengok set-set tayar yang kita bawa. Berapa biji ni? Kem, berapa biji, Kem? Berapa biji? 20 biji. 20 biji tayar, 3 hari punya main. Dalam ni dah settle. Hakim dah ikat kuat-kuat. Okay. 18 inci ni 18 Oh 17, semua 17. 18 yang kala-kala ni. Semua 17. Apa? Kau apa? Cahaya. So, ini nak masuk mana? Ni letak atas towing. Atas towing.
So akan ada yang ada atas towing, ada juga dekat sini. Dekat dalam kereta tak ada Tool-tool semua? Tak dalam. Kat belakang? Oh, so maksudnya kau kena naik dengan aku lah, tapi duduk belakang. So, kereta siap, tayar siap, Hakim dah siap belum? Sikit lagi barang. Sikit lagi. Apa lagi? Tool je lah nak buat naik. Tool-tool dia tinggal. Tayar settle. So kita akan convoy kereta ni, kereta aku dengan kereta S14 ni naik towing. So jumpa dekat Padang Serai. Nanti kita sambung balik. Kalau anda kata sempat malam ni, drift malam ni terus. Okay? Ciao. Okay. Sekarang ni kita dekat sini sikit bodoh. Pelanggar lori kau. Okay, kita dekat, kita nak cari kereta yang ganteng. Jadi kita beradanya di arena ganteng. Jadinya ini ya keretanya S14. Ya. Kereta ni tadi petang pukul 5 gerak. Abang Gigi bawa santai-santai. Sini sikit. Kelanggar kau kan. Abang Gigi bawa santai-santai. Kita jumpa kembali dekat arena gantang. Jadi, dengan cuaca yang sejuk beku, rasa macam kat London sekarang. Alhamdulillah, tayar masih intact. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 biji kat sini. 4 biji kat sini. Lepas tu lagi 8 biji dekat dalam highlight. So, baik. Jadi kita berhenti sementara. Sekarang pukul 11.35 11.30. Aku sesama pula Residong datang. Aku rasa masalah cuaca ni sebenarnya. So, itulah. Kereta selamat. Jadi shout out juga kepada towing yang terbaik dekat dalam dunia, Batrico.com. Sebab apa? Sebab towing ni dah lah handsome kan? Bawa kereta handsome. Kalau korang ada apa-apa masalah kereta, breakdown dekat mana-mana, Roger je Batrico.com. Sebab apa? Diorang boleh datang selamatkan bontot korang. Kat mana-mana dalam satu Malaysia ni boleh datang pakai towing yang handsome macam gini, baru naik kereta ada style. Lagi-lagi kat budak kereta kat luar sana, halo-halo je Batrico, okay? Kalau malu nak halo Batrico, halo Motomaniac pun boleh. Kita boleh setting baik-baik korang. So, sekarang agak-agak lagi 2 jam. Sejam setengah sampai Padang Serai. Tapi kita akan berhenti sekejap dekat arena Gunung Semanggul. Jumpa Cinois dan juga Zaid. Dia orang bawa 2 biji kereta on the road. So, itulah cerita dia. Jadi, okay kan? Let's go. Tak ada apa kat sini bukan? Boleh drift pun. Jom.
Babi betul. Bateri Astra telah terjual lebih daripada 1 juta unit, nationwide warranty, diperlakukan untuk semua model kereta dan akan dapat perlindungan kemalangan peribadi sehingga RM7,000 tau. Boleh didapatkan di mana-mana bengkel yang terpilih atau terus direct ke rumah anda. Bateri Astra, bateri Purple, bateri pilihan mekanik. Sampailah kita sekarang dekat tapak event Choi Drift X Food Festival Bulim Kedah. Sekarang ni bersama aku Man Bulim ada kat sini. So kita dah sampai kat tapak event. Kalau kau tengok booth Choi macam biasa dia memang tamak. 4 biji kemah dia ambil. Aku dia bagi 1 je untuk pak kereta. So nanti ada 1 lagi kereta Cinoy saya akan pak. Ini kereta S14 yang kita bawa daripada Kuala Lumpur. Tadi kita dah test warm up dulu dekat tapak event. Tapak memang besar. Bak kata Choi 3 kali ganda daripada dekat Pika Arena. Tapi aku rasa dia gampang menipu. Aku rasa paling-paling pun 2 kali ganda. Gear 3 dia sembang boleh, aku rasa tak boleh. Gear 3 boleh tapi akan pressure gearbox kau lah. Jadi tadi kita dah warm up, kita dah test, kita dah try. Tar dia pun jenis tar yang lembut-lembut kan. Bukan jenis tar yang macam dekat HQ. Cepat makan tayar, sekali pergi dah habis. So itulah cerita dia. Sekarang ni aktiviti hari ni memang drift all the way. So korang layan je video ni. Sebab apa? Sebab dekat dalam video ni aku akan tunjukkan korang raw footage of what is happening behind the scenes. Waktu kita empat kereta, waktu tengah main drift, daripada atas, daripada bawah, tepi kanan, bawah, celah kanan, semua akan nampak. Okay? So kita ada kawan-kawan kita kat sini. Kita ada Abang Mon, kita ada Abang Zul kita dan ada ramai lagi. Kat belah sana pun sama. Ada banyak kereta, aku rasa dalam dekat 20-30 biji. Coy sembang, dia kata 40 biji. Kita tak sampai 40 ni. So dia orang kata hari ni crowd akan lagi ramai. Kita tengok macam mana, berapa banyak taxi ride kita boleh dapat. See you guys there. Let's go. Okay, situ kita ada kelibat Fahri Azri. Ada kelibat.
Sekarang dah habis malam ni. Sebenarnya banyak cerita hari ni Sampai cakap dekat-dekat kot. Kau pakai mikrofon. Cerita pertama, kau tengah main. Tiba nampak ada benda leaking kat jalan. Ni kau tengok ni. Ni kesan-kesan dia. Dah risau. Ni nampak menitik. Dah risau. Kan? Dah risau. Member dah risau. Bau-bau macam minyak gearbox. Check bawah, jack tengok. Daripada gearbox ke long shaft tu, bearing dia dah bocor. Macam dah berair, dah berminyak. Kau apa gelak? Jadi dah bocor-bocor, risau. Drive lah kereta ni pergi IA Auto Part, beli spare part. Shout out kat dia orang sebab hooking us up. Ngam-ngam ada budak komen dekat situ tanya, kau bengkel mana? Oh, dia bengkel IA Auto dekat belah depan. Kita pun bawa pergi IA Auto macam kau tengok dalam video ni. Bawa, check, tengok, drill. Rupa-rupanya minyak lebih, bukan minyak kurang. Nasib baik. Ni. Sekejap, Farid, sekejap. Sat. Ni ada benda. Aduh, apa benda punya vlog tadi. So, bawa pergi IA Auto. Check, minyak lebih, bukan minyak kurang. Nasib baik. Mak datang sini, main, hentam, memang baik. Shout out dekat Mr. K sebab dia buatkan layout untuk aku daripada phone je. A, B, C. Aku pun belajar. Dapat macam kau tengok kat dalam video ni. Layout A macam mana, layout B macam mana, layout C macam mana. Kau tengok screenshot yang dia buat ni. Bak. Memang baik. Inilah dia nama teamwork. Semua ada. Jadi, bila kita orang dah settle, buat layout apa semua, kau pahal gelak. So, bila dah settle, layout boleh buat, memang cun, kita pun main. Main. Pum, tiba-tiba kereta rasa macam ringan semacam. Masuk, check, buka. Wastegate punya hose tercabut. Dah kali ketiga ke empat tercabut. Pergi jumpa Abang Zul. Abang Zul cakap, nah klip. Ambil klip, ikat, try test, ngam. Tak overboost dah. Jadi, main, keluar. Cerita dia sini guys. Aku bawa ramai orang taksi hari ni. Semua cun. Petang tadi, aku bawa Zaib naik. Kan? Itu kejadian pertama. Kejadian pertama, aku bawa Zaib naik. Tayar terus meletup. Habis. Dah bising lah. Aduh. Lepas tu, kejadian kedua. Okey, sambung. Kejadian kedua, aku bawa dia naik. Nak keluar, sembuh. Aku rasa kereta okey, tak ada masalah. Kalau dia orang cakap fuel pump, tak, bukan suwe, berat sangat. Itu naik, terus meletup tayar. Tak, dia sebelum tu dia dah beduk berapa lama dia tak nak cerita. Tak ada. Aku bawa semua orang elok. Semua orang lah. Naik, Jadi cerita dia ini, fuel pump dah kong. Sebab Zaid berat sangat. So kita nak pack barang, bawa balik rumah. Hakim nak buka fuel pump, check. Kita shout out dekat Abang Amirul Jebat, drifter Northern. Dia try carikan fuel pump yang sama spek. Kalau ada, kita tukar, esok main. Kalau tak ada, esok Abang Gigi sampai, kita naik, caw balik KL. Itulah cerita dia. So best tengok ni, shock gila. Jom, nampak sini main rapat-rapat tu. Tak takut dia tu. So macam-macam kejadian lah malam ni cerita dia. So sekarang nak santai. Wife aku pun dah bising, nak terkonceng, lapar. Jadi kita balik, santai, tengok. Esok aku update next vlog. Okay? Papa Roger layan video ni. Sabar, jangan lari dulu. Apa-apa pun ni ikut aku. Ni apa? Astra bateri. Yes, inilah bateri pilihan mekanik, bateri yang ada nationwide warranty assist, bateri yang ada perlindungan insurance up to RM7,000 kalau ada accident, bateri yang ada SIRIM certification untuk semua model. Okay, so kalau korang pengguna kereta, dapatkan bateri Astra. Sebab apa? Kereta ni pun pakai bateri Astra, kereta ni pun pakai bateri Astra. Yang mana kawan pakai bateri Astra, kalau yang bukan bateri Astra yang bukan bateri Astra, tak Astra, tak kawan. Dengar tu. Okay, aku memang akan pukul videografer aku. Kau tunjuk sikit muka kau. Malam ni muka ni pecah, aku cakap dengan kau. So, see you guys in the episode. Papa Roger, ciao.